Perkataan panji-panji membawa maksud lambang yang dibawa oleh unit-unit tentera. Fungsinya pula adalah untuk digunakan sebagai satu cara pengenalan dan tanda tempat berkumpul atau markas pasukan semasa peperangan. Dengan perubahan-perubahan yang berlaku dalam peperangan, panji-panji telah dianggap sebagai satu simbol semangat dan tradisi pasukan yang membawanya. Bagi sesebuah pasukan tentera, panji-panji merupakan simbol yang menjadi kemuliaan kepada setiap warga pasukan dan mesti dipertahankan daripada jatuh ke tangan musuh. Panji-panji amat disanjung tinggi dan diberi penghormatan yang mulia oleh setiap anggota tentera dan sebab skim apabila dalam barisan, ia akan dibawa oleh pegawai muda diiringi pula oleh 2 orang sarjan pengiring. Semasa panji-panji dalam barisan melintas lalu di hadapan, adalah menjadi adat resam yang menuntut supaya hadirin berdiri manakala yang berpakaian seragam hendaklah memberi tabik hormat. Secara tradisinya, hanya pasukan yang mempunyai rekod kecemerlangan dalam perkhidmatan akan dianugerahkan panji-panji. Sebagai tanda penghormatan kepada sesebuah pasukan, nama peperangan yang melibatkan pasukan berkenaan akan ditandakan atau disulam terhadap panji-panji tersebut. Tanda-tanda itu dikenali sebagai penghormatan perang atau Battle Honours dalam bahasa Inggeris. Berikutan dengan kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957, tentera laut di Raja Malaya telah diserahkan oleh Kerajaan British kepada Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Julai 1958. Mulai saat itu, semua kapal tentera laut di Raja Malaya mengibarkan panji-panjinya sendiri. Pada 16 September 1963, dengan pembentukan Malaysia, Tentera Laut di Raja Malaya telah bertukar nama dan dikenali sebagai Tentera Laut di Raja Malaysia, TLDM. Meskipun usia TLDM masih muda dibandingkan dengan kebanyakan tentera laut negara-negara lain, namun sejarah perkhidmatannya amat cemerlang dan membanggakan. Sepanjang Perang Dunia Kedua, ramai anggotanya yang terdiri daripada anak-anak tempatan telah berjuang di Sri Lanka, Afrika Timur dan India bersama-sama tentera laut di Raja British. Pada tahun 1948 apabila keganasan komunis memuncak dan keadaan darurat diisytiharkan, TLDM telah memainkan peranan yang penting dalam menjaga keselamatan perairan di kawasan-kawasan terancam. Sebagai tanda penghormatan negara terhadap tugas-tugas dan pengorbanan yang telah dicurahkan oleh TLDM, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong keempat, Almarhum Sultan Ismail Nasiruddin Shah Sultan Zainal Abidin telah berkenan memurniakan panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kepada TLDM pada 12 Mac 1966. Pengurniaan ini sangat disanjung tinggi dan menjadi suatu kebanggaan bagi setiap anggota TLDM. Ianya merupakan lambang kemegahan, taat setia dan pengorbanan pasukan ini untuk raja dan negara. TLDM sentiasa memperjuang dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara selaras dengan kogan kata, sedia berkorban, satu warisan semangat perjuangan yang telah disemai oleh golongan pengasas sejak 1934. Terdapat 8 pasukan di bawah Tentera Laut di Raja Malaysia telah dianugerahkan Panji Diraja berdasarkan rekod kecemerlangan dalam perkhidmatan dan sebagai penghormatan kepada pasukan tersebut seperti berikut. 1. Panji, Panji KD Malaya. 2. Panji, Panji KD Pelando. 3. Panji, Panji KD Rajawali. 4. Panji, Panji KD Duyung. 5. Panji, Panji KD Panglima Hitam. 6. Panji, Panji KD Sri Sempurna. 7. Panji, Panji KD Sri Sandakan. 8. Panji, Panji Skuadron Fregat ke-23. Sedia berkorban.